Usahawan sensasi, Datuk Seri Alif Shukri mengaku dia memang ada satu minat yang tak pernah pudar sejak dulu, emas. Katanya, minat tu bermula sejak zaman remaja. Dan bila perniagaan dia makin maju, dia pernah beli emas sampai ratusan ribu dalam satu masa. Saya memang penggemar tega emas. Pernah beli sampai RM100,000 sekali beli. Itu pengakuannya. Alif juga cerita yang dia suka emas jenis gajah. Sebab tak mudah bengkok, tak senang rosak. Dan paling penting, senang nak jual balik. Berbanding emas Kerawang, upahnya pula berbeza-beza ikut kedai dan ikut rekaan. Dalam masa yang sama, Alif kata kadang-kadang dia rasa malu juga. Sebab isterinya, Datin Seri Nur Syahida, jarang pakai barang kemas walaupun dia sebenarnya mampu sediakan. Katanya, persepsi masyarakat, terutama di kampung, buat dia lebih berhati-hati. Sebab bila isteri tak pakai emas, orang mula kaitkan dengan kemampuan suami. Jadi dia cuba seimbangkan antara minatnya pada emas dan pandangan orang sekeliling. Alif Shukri cerita, isteri saya ni pemalas pakai emas. Kadang-kadang sebagai suami, saya pun segan sebab nanti orang kampung mula mengata. Bagi Alif, seorang suami yang hebat ialah suami yang tak biarkan isterinya nampak kosong. Katanya, kalau nak jadi suami yang dikagumi, jangan bagi malu. Biarlah isteri pakai barang kemas, nampak terjaga, nampak terhormat. Hebatnya seorang suami, bila isteri disaluti barang kemas. Ini tidak, dekat media sosial sibuk tunjuk beg tangan berjenama. Tapi barang kemas pula beli yang celup. Dalam masa yang sama, Alif pesan, ramai orang sekarang tersalah buat pilihan. Lebih kejar barang mewah, beg tangan, kasut, aksesori. Sedangkan aset sebenar yang patut dikumpul adalah emas. Menurutnya, emas bukan sekadar perhiasan, tapi simpanan yang ada nilai, boleh naik, dan kekal lama. Katanya, emas ni bukan saja senang nak dicairkan, tapi nilainya pun lebih stabil berbanding barangan berjenama. Ramai orang sebenarnya berkira nak beli emas sebab kejar diamond, kejar white gold. Padahal, beli je dulu emas kuning. Sebab emas tu sendiri adalah aset. Tak rugi pun. Beg tangan atau barangan berjenama, hari ni beli, esok-esok dah jatuh nilai sampai 40%. Tapi emas lain, hari ni beli, tahun depan pun boleh naik harga.